Abang Fauzi merupakan Ketua Pemuda UMNO Tebrau. Bila kita sebut tentang politik orang ataupun orang muda di luar, dia rasa politik ni adalah sama je. Bagaimanakah pencerahan ataupun respon Abang Fauzi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Putra Nur Shahlam, merupakan pengasas Kelab Belia Wawasan Johor Bahru, dan sebelah saya Fauzi Faizal, Ketua Pemuda UMNO bahagian Tebrau. Sehat? Alhamdulillah bang. So hari ni kita berada di mana ni bang? Kita berada di Nar Coffee, Setia Indah. Okay. Salah satu kita punya sahabat ni bang. Sahabat kita dalam pemuda yang mengusahakan perniagaan kopi dan juga nasi lemak. Dia punya menu yang terkenal dekat sini adalah nasi lemak. Jadi rakan-rakan boleh hadir di berdekatan di Taman Setia Indah. Belakang ni adalah Taman Setia Indah. Jadi di tepi jalan dan tempatnya juga selesa bang. Betul. Nasi lemaknya pun sebenarnya menyengat baunya ni. Betul. Kan? Saya pun lapar juga ni. Bila menyengat bau ni mengganggu sebenarnya. Tapi tak apa, sabar. Kan? Okey, sekejap lagi kita makan bang. Tuan-tuan, mungkin anda semua tertanya-tanya. Episod ini yang merupakan satu episod ataupun satu platform yang kita sebut sebagai Ruang Bicara Orang Muda. Jadi, Encik Fauzi bin Faizal antara pencetus untuk saya wujudkan satu platform ini khususnya untuk orang muda di Tebrau untuk mendengar idea dan pandangan serta isu-isu semasa yang akan kita bincangkan. Jadi Encik Fauzi bin Faizal, mungkin ramai tertanya-tanya siapakah Encik Fauzi bin Faizal? Mungkin kalau di sekitar sini orang tak heranlah nama Encik Fauzi bin Faizal. Kerana apa tuan-tuan? Encik Fauzi bin Faizal ni, untuk pengetahuan semua, dia merupakan ahli majlis Bandaraya Johor Bahru. Mungkin Abang Fauzi boleh cerita sedikit bagaimana boleh terlibat di dalam bidang politik. Terima kasih Putra. Sebenarnya saya ni, kalau siapa Fauzi Faizal ni orangnya orang biasa-biasa je. Kan? Tapi mempunyai cita-cita yang luar biasa. Jadi macam mana boleh terlibat dengan politik ni? Sebenarnya dulu saya ni bukannya orang yang keluarga datang daripada keluarga politik, tidak. Tetapi oleh kerana saya ni aktif. Saya ni dulu aktif dalam Persatuan Belia. Jadi bila kita aktif dalam Persatuan Belia, kita dapat melaksanakan macam-macam program-program sukarelawan, dan akhirnya kita pun pada masa itu Putra, kita selalu joint venture dengan orang-orang politik untuk melaksanakan banyak program sukarelawan. Jadi mungkin pada masa itu adalah beberapa orang politik melihat yang peranan saya pada masa itu diperlukan dalam politik. Jadi saya dilamar untuk bersama-sama dalam melaksanakan program-program sosial ini di rumah yang baru, iaitu di rumah politik. Itu makanya pada hari ini saya masih dalam arena politik dalam melaksanakan tanggungjawab untuk lebih kepada membantu rakyat. Jadi mungkin ramai juga tertanya-tanya, apakah platform Belia tu, platform Belia yang mula Encik Fauzi bin Faizal terlibat tu, apa nama kelab Belia tu? Mungkin ramai tertanya, apa nama kelab tersebut? Dulu kita ni orang kampung. Jadi kita banyak terlibat dalam program-program sosial di kampung. Jadi pada masa itu saya terlibat dalam Kelab Belia Sungai Tiram. Yang mana pada masa itu tahun 2014 Putra. Saya merupakan pengerusi Kelab Belia Sungai Tiram, dan sehingga hari ini Kelab Belia Sungai Tiram masih aktif dalam melaksanakan macam-macam program. Di situlah platform bermulanya saya. Seorang Encik Fauzi Faizal. Itulah platform pertama Encik Fauzi bin Faizal sehingga hari ini dikenal. Putra, jangan panggil encik lah, rasanya tak seronok lah. Abang. Panggil abang lah baru seronok. Abang okay. Itulah kerendahan hati. Saya bukan nak cakap apa tuan-tuan. Yang mana saya kenal Encik Fauzi Faizal ni juga daripada Belia. Saya dibawa oleh Encik Romiko Ronaldo untuk berjumpa dengan Abang Fauzi. Masa tu bermulanya Kelab Belia Wawasan Baru juga daripada nasihat dan bimbingan Abang Fauzi bin Faizal. Itulah permulaan Kelab Belia Wawasan Baru pada tahun 2020 sehingga 2026 hari ini. Tahniah lah, lama juga. Terima kasih. 2020, 6 tahun lah. 6 tahun. Kalau ada anak ni dah sekolah tadika tuan-tuan. Dah tadika. Dah tadika. Tahun depan dia satu. Jadi itulah
apa yang saya nak sampaikan atas sentuhan daripada Abang Fauzi, wujudnya lah Kelab Belia Wasa Johor Bahru. Terima kasih banyak bang. Sama. Untuk pengetahuan semua, program hari ini juga disponsor ataupun diberi dananya daripada Abang Fauzi bin Faizal. Saya kena bagi tahu sebab apa? Supaya orang lain tahu macam mana seorang pemuda daripada Tebrau, ketua pemuda UMNO Tebrau, dia bukan penting diri tuan-tuan. Dia bina kelab-kelab belia yang ada di dalam daerah Tebrau ini. Jadi terima kasih banyak bang. Saya mewakili rakan-rakan mungkin tak sempat nak berjumpa dengan abang. Jadi dalam program ini saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Jadi dah, mungkin kita boleh pergi kepada kita punya topik yang pertama lah. Topik kita pada hari ini tuan-tuan, iaitu kita ingin mengetengahkan satu tajuk yang dekat dalam daerah ataupun negeri Johor. Yang mana negeri Johor pada hari ini sedang berlangsungnya pilihan raya negeri. Jadi Abang Fauzi yang sangat-sangat sibuk hari ini. Tapi saya sangat berbesar hati yang mana dia berikan masa, berikan tenaganya hadir bersama-sama untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi Abang Fauzi, tajuk kita hari ini yang akan kita kupas, yang akan kita bongkarkan, iaitu kenapa, mengapa orang muda ni kena mengundi. Kenapa Abang Fauzi? Putra, kenapa orang muda kena mengundi? Okey. Kita di Malaysia ini, di negara kita ini, kita negara demokrasi. Negara demokrasi yang ada masa-masa untuk kita memilih pemimpin. Okey? Iaitu masa dia bila? Pilihan raya. Seperti mana yang Putra katakan tadi, sekarang ni dalam mood pilihan raya negeri Johor. Dalam mood pilihan raya negeri Johor. Jadi kenapa orang muda kena mengundi? Kita dalam sistem berdemokrasi hari ini, orang muda mesti duduk dalam sebahagian dalam memilih pemimpin. Okay, itu sebab tu orang muda pada hari ini perlu menentukan siapa yang boleh mentadbir golongan muda. Siapa yang boleh menjaga kebajikan orang muda di negeri dan negara. Jadi hari ini orang muda seumur 18 tahun dah boleh keluar mengundi. Putra Jadi orang-orang muda kat luar sana kena fikir. Part memilih pemimpin itu juga terletak di tangan orang muda. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita mahukan keadaan orang muda pada hari ini. Kalau kita tidak ada kuasa untuk memilih, maka kita hanya boleh bercakap saja. Orang muda nak tu, nak ni, nak kebajikan orang muda dijaga, nak pendidikan orang muda dijaga, nak sukan orang muda dijaga, tapi kita tidak boleh memilih siapa pemimpin kita. Tapi hari ini umur 18 dah boleh. Jadi sebab itu Putra, kenapa orang muda perlu keluar mengundi? Sebab tanggungjawab memilih pemimpin juga terletak di tangan orang muda. Yang akhirnya nanti pemimpin akan memastikan kebajikan, keperluan orang muda itu terjaga. Sebab apa? Sebab untuk memilih pemimpin itu di tangan orang muda. Itu sebabnya. Salah satu sebabnya. Itu salah satu sebabnya. Jadi soalan seterusnya Abang Fauzi. Okey. Bila kita sebut politik, Abang Fauzi merupakan ketua pemuda UMNO Tebrau. Bila kita sebut tentang politik orang ataupun orang muda di luar, dia rasa politik ni adalah sama je. Bagaimanakah pencerahan ataupun respon Abang Fauzi? Ini Putra. Kadang-kadang kita ambil daripada pandangan orang muda lah. Politik ini sama je, politik ni kotor lah, politik ni tak betul lah. Kita tak boleh salahkan mereka. Kita tidak boleh salahkan orang muda yang menganggap politik ini sama. Kita tidak boleh salahkan orang muda yang beranggapan politik ini kotor. Yang kita kena salahkan adalah orang yang mainkan politik dengan cara yang kotor. Dan tidak menepati janji. Yang meletakkan manifesto dalam pilihan raya itu sebagai janji-janji palsu. Itu yang menyebabkan orang kat luar sana, terutamanya orang muda, melihat politik ini kotor. Politik ini tidak apa orang panggil, bagi mereka tak penting. Sebab apa? Mereka dah terkena dengan orang-orang politik. Itu sebab
pada hari ini, saya selaku Ketua Pemuda UMNO bahagian Tebrau, sepanjang pentadbiran kami cuba buat yang terbaik. Dalam pentadbiran UMNO bahagian Tebrau, kita buat yang terbaik untuk orang muda. Kita cuba sampaikan suara-suara orang muda supaya tanggapan orang muda terhadap politik itu dapat kita tukar. Yang mana mereka melihat politik ini penting dalam memastikan segala agenda tempatan, agenda orang muda dapat kita penuhi. Putra, ini Malaysia. Ini negeri Johor. Apa jua yang berlaku, kalau orang politik ataupun pemimpin politik gagal mentadbir, maka jahanamlah rakyat, maka jahanamlah orang muda. Sebab itu, peranan orang muda perlu ada dalam memilih siapa pemimpin politik yang ada yang boleh mentadbir negeri Johor ini terutamanya. Itu respon daripada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Tebrau. Jadi Abang Fauzi, mungkin saya nak tambah sedikit lah. Okay. Bila anak-anak muda ataupun rakan-rakan sebaya saya dia cakap politik ni adalah sama. Saya nak respon sedikit Abang Fauzi, yang mana politik ni kalau kata sama, kalau kita tengok kepimpinan yang amat berhormat Dato' An Hafiz Ghazi, yang mana dia cipta satu sejarah, dia takbir urus negeri dengan sangat baik. Kalau kita compare kan kepada pemimpin-pemimpin ataupun MB yang sebelumnya, dia antara pemimpin yang saya lihat, rakan-rakan saya yang sebelum ni, kalau kita boleh katakan dia kelabu, dia hitam, dia dah dilihat kepada minat kepada Barisan Nasional. Kalau kita tengok salah satu kawan saya ni, Abang Fauzi, mungkin kita akan siarkan juga dekat kita punya video ni. Kalau Abang Fauzi tengok, yang mana salah seorang sahabat saya lah ni, dia kata sebelum ni dia antara yang tidak menyokong Barisan Nasional. Bila kita tengok daripada poster yang saya buat satu posting di WhatsApp saya, Abang Fauzi, dia cakap be end on Hafiz kan. Dan saya bagi tahu dekat sini, bakal MB Johor on Hafiz. Dan dia cakap okey sebab nak on Hafiz naik, sebab nampak perubahan Johor. Ya. Ini bukan daripada orang parti, tapi daripada orang ataupun orang tak berparti. Ya. Ini responnya. Jadi terbukti Barisan Nasional antara pilihan untuk orang muda. Jadi, persepsi orang muda itu dilihat kepada pemimpin yang bagaimana. Jadi, kalau pemimpin, contoh kita ambil tadi, Putra mengibaratkan yang amat berhormat Dato' An Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Negeri Johor. Orang muda melihat bagaimana pentadbiran yang amat berhormat Menteri Besar Johor ini dalam mentadbir urus negeri Johor. Kalau dulunya mungkin selepas PRU 14, ditadbir oleh Pakatan Harapan pada masa itu, dalam satu term 3 kali ganti Menteri Besar. Betul. Jadi orang muda melihat apa? Aku undi dia, tapi gagal mentadbir. Tukar kepada dia, gagal juga mentadbir. Dan akhirnya tukar kepada Dato' Asni pada masa itu. Yang Amat Berhormat Dato' Asni sebagai Menteri Besar daripada Barisan Nasional. Dalam satu term 3 kali mentadbir. 3 kali bertukar Menteri Besar. Jadi itu bila orang muda terutamanya melihat, apa ini? Kerajaan bagaimana ini? Sampai satu term 3 kali berganti Menteri Besar. Jadi selepas PRU 15, PRU Negeri Johor ke-15, Dato' An Hafiz mentadbir Negeri Johor. Alhamdulillah, tiada berlaku pertukaran Menteri Besar dalam satu term sampai 2-3 kali. Jadi ini nak menunjukkan apa? Ini nak menunjukkan yang Menteri Besar kita, yang amat berhormat Dato' An Hafiz bin Ghazi, telah mentadbir negeri Johor ni dengan kepimpinan yang baik. Itu sudah menukar persepsi orang muda terhadap politik itu sendiri. Begitu. Jadi dengan tadbir urus yang dibawa oleh kepimpinan Barisan Nasional telah mengubah landscape dan perspektif orang muda terhadap kepimpinan Barisan Nasional. Betul. Jadi mungkin ini juga antara hasrat ataupun suara anak muda di Tebrau, Abang Fauzi, sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Tebrau. Apakah nasihat kepada orang muda di luar sana, bagaimana untuk orang muda ni memilih supaya 5 tahun ke depan ni, masa yang ada ni tidak dirugikan, tidak teraniaya lah orang muda yang ada di Tebrau khususnya. Jadi apakah nasihat Abang Fauzi? Jawapan dia daripada Putra. Putra nak kepimpinan yang bagaimana? Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang harus melaksanakan apa? Kalau Putra, abang bagi tiga jawapan yang Putra kena bagi. Putra mahu
apa pemimpin yang bagaimana? 3. Boleh cakap, boleh tanya. Okey. Kita nak pemimpin tu yang memberi peluang pekerjaan. Kita tahu mahasiswa, lambakan mahasiswa yang makin ramai. Okey. So kesempitan untuk mahasiswa ni untuk bekerja sangat-sangat ini antara perkara kritikal. Okey. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, Kedua, kita nak seorang pemimpin ni dia menyediakan satu infrastruktur yang baik. okey. Kalau kita tengok banyak kes-kes seksual, kes-kes salah laku orang-orang muda. Jadi kalau saya pun dah ada jawapan lah bagi yang kedua. Kalau kita tengok TMIYC yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Johor, itu salah satunya. Dan yang ketiga, orang muda ni Abang Fauzi, dia nak satu gaji yang berpatutan. Tu antara perkara-perkara yang orang muda nak. Jawapan yang Putra bagi itu adalah gambaran kepada pentadbiran kerajaan hari ini di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' Onn Hafiz bin Ghazi. Dah ada semua. Dia dah laksanakan semua. Seperti mana yang Putra katakan tadi, nak gaji yang berpatutan. Apa yang telah dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita dah wujudkan JSSEZ. Yang mana pada masa itu, kalau ia terlaksana, gaji minimum berapa tu Putra masa itu? 5,000. 5,000 dijanjikan. Dah dilaksanakan. Yang kedua Putra kata apa tadi? Tempat untuk orang muda ni. Tempat orang muda untuk beriadah. Dah ada belum? Putra dah jawab juga. Dah disediakan. Itu tandanya Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita sampai ke tahap orang muda pun dia nak fikirkan bagaimana orang muda, kebajikan orang muda dapat dipenuhi dengan wujudnya TMIYC. Saya yakin dan percaya seandainya diberi mandat sekali lagi, TMIYC ni akan ada di seluruh daerah di negeri Johor. Yang ketiga tadi Putra cakap apa? Tentang peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Dia berkait juga dengan soalan gaji tadi. Saya yakin dan percaya hari ini peluang pekerjaan di negeri Johor tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Saya kalau dalam pentadbiran abang jadi ketua pemuda, belum ada lagi orang muda datang jumpa tak ada kerja. Jumpa bang, ada kerja kosong tak bang? Tak ada kerja lah, belum ada lagi. Itu tandanya negeri Johor ini negeri yang syarat dengan peluang pekerjaan. Sebab tu ramai orang daripada negeri-negeri lain datang sini Putra. Sebab apa? Johor ni lubuk pekerjaan. Okey? Itu jadi bagaimana siapa orang muda perlu pilih dalam pilihan raya negeri kali ini? Pilihlah pemimpin yang dah terbukti. Yang dah terbukti kepimpinannya, dan track record yang baik, yang menjaga kebajikan, yang menjaga ekonomi dengan baik. Saya yakin dan percaya penonton pun tahu Putra siapa jawapannya, siapa pemimpinnya. Saya yakin dan percaya semua akan cakap di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz bin Ghazi. Mungkin ada sebahagian orang muda yang tidak berfikir begitu. Misalnya begini Abang Fauzi. Sebab sekarang musim pilihan raya negeri. Kalau kita lihat khususnya di Dun Puteri iaitu yang bertanding antaranya Pakatan Harapan. Iaitu Dr. Mazli Malik. Yang beliau katakan kalau beliau diberi mandat, beliau nak bawa orang-orang yang bekerja di Johor tu kembali, yang bekerja di Singapura tu kembali untuk bekerja di Johor. Jadi apa respon Fauzi? Mungkin tadi kita dah bagi tahu kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz Ghazi dah sediakan di bawah dasar maju Johor. Lengkap dah. Jadi mungkin dengan sentimen tu, apa respon Abang Fauzi untuk orang muda tak terpengaruh dengan sentimen-sentimen yang negatif seperti ini? Gini Putra, orang muda hari ini dah celik dan dah cerdik. Orang muda hari ini bukan mudah digula-gulakan dengan janji. Orang muda nak lihat apa realitinya. Kalau janji setiap kali pilihan raya saya berjanji. Setiap kali pilihan raya saya berjanji. Adakah itu pemimpin yang baik? Tapi pada hari ini Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz bin Ghazi tidak hanya berjanji. Anak-anak muda kat luar sana, terutamanya anak-anak muda negeri Johor, lihatlah realiti yang dah berlaku, yang dah terjadi hari ini di bawah pentadbiran Menteri Besar Yang Amat Berhormat Menteri Besar Onn Hafiz bin Ghazi. Realitinya kita dah maju dan Dato' Onn Hafiz dah mentadbir negeri Johor ni dengan baik. Peluang pekerjaan penuh syarat di negeri Johor. Putra abang kasih satu contoh.
Putra naik kapal terbang. Okey, ada 2 kapal terbang yang ditawarkan untuk Putra naik. Yang pertama kapal terbang yang dah terbang 2-3 tahun dan telah berjaya pergi overseas, patah balik London, negeri Johor. Satu lagi kapal terbang yang belum pernah terbang lagi, baru beli. Belum pernah dicuba lagi terbang. Mana Putra nak naik? Sudah pastinya saya akan memilih yang dah mempunyai track record. Track record yang baik. Yang dah pergi ke London dan sebagainya. Kerana apa? Kerana telah ada sejarah dan track recordnya. Kenapa tak nak naik kapal terbang yang baru? Yang orang cakap ini kapal terbang bagus, apa semua. Kenapa tak nak naik kapal terbang yang tu? Sebab tak ada track record. Kita takut. Kemungkinan boleh jadi makin buruk. Kita kena kekalkan kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor pada hari ini kerana track recordnya bagus. Perjalanannya bagus. Kepimpinannya bagus. Jadi untuk apa kita tukar lagi? Sebab tu anak-anak muda kat luar sana kena fikir. Jangan terpejaya dengan janji-janji manis. Kita kena hidup dalam realiti. Hari ini Yang Amat Berhormat di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kita telah menyediakan realiti Johor, iaitu Johor takbir dengan baik, ekonominya baik, kebajikan orang mudanya baik. Jadi tuan-tuan dan rakan-rakan orang-orang muda di luar sana, itu nasihat yang perlu tuan-tuan hayati dan amati. Jadi ini pilihan yang perlu kita tetapkan untuk 5 tahun ke depan. Jangan kita sia-siakan undi kita yang pada pilihan raya negeri yang kali ini. Kerana apa? Kalau kita salah pilih, Abang Fauzi, kita akan teraniaya. Masa depan orang muda sudah pastinya akan dijual beli. Dan pilihlah Barisan Nasional kerana apa? Telah terbukti. Seperti yang dikatakan tadi, telah terbukti track recordnya, bagaimana pentadbiran takbir urus negerinya, dan itu perlu kita nilai. Jangan mudah kita terpengaruh dengan sentimen-sentimen dan hasutan. Kita macam Putra cakap tu, jangan salah pilih. Sebenarnya P. Ramlee dah pernah cakap. Baik, bang. Jangan salah Pangkah. Jangan salah pangkah. Salah pangkah dapat tai. Pangkah apa? Pangkah jamban. Betul. Betul. P. Ramlee dah pernah tayangkan cerita, dah ingatkan kita. Jangan salah pangkah. Kalau salah pangkah kita akan dapat taiknya. Jadi Putra, abang suka mengimbau sejarah PRU14 yang lepas. Yang mana pilihan raya pada masa itu, sentimen kita cuba yang baru. Kita cuba yang baru dan kita cuba yang baru. Akhirnya pengundi termakan. Betul. Kita cubalah ubah daripada kerajaan BN kepada kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu. Kan? Akhirnya jadi apa, Putra? Akhirnya orang muda teraniaya, bang. Teraniaya. Kita cerita dalam sentimen negeri Johor. Selepas PRU14, kita ambil dalam sentimen persekutuan. Dalam satu term, berapa kali ganti Perdana Menteri? Daripada Tun Mahathir, dalam satu term, ganti Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan akhirnya kepada BN balik. Siapa? Datuk Seri Ismail Sabri. Takkan kita mahukan sebegitu, selepas pilihan raya negeri atau pilihan raya akan datang, peristiwa itu berlaku semula. Jadi itu saya ingatkan. Untuk ubah kerajaan ini tak semudah ubah baju, tukar baju. Kan? Sebab kalau kita nak cuba-cuba tukar, akhirnya buruknya padahnya akan datang kepada kita sendiri. Jadi percayalah, kerajaan Barisan Nasional hari ini, Putra, yang merupakan kerajaan parti yang telah mempunyai track record yang lama mentadbir. Dia bukan memajukan negara. Putra kena ingat, Barisan Nasional ini adalah yang bina negara ni. Itu sejarah yang perlu orang muda tahu. Negara. Bukan sekadar untuk memajukan negara. Dia dah bina negara ni. Apa yang ada hari ini, jalan yang ada hari ini, hospital yang ada hari ini, sekolah yang ada hari ini, universiti yang ada hari ini, semuanya datang daripada tangan-tangan pemimpin Barisan Nasional. Betul, bang. Itu tidak dapat dinafikan. Itu tidak dapat dinafikan. Bukalah buku sejarah. Walaupun orang muda tak suka tentang sejarah, tetapi orang muda kena tahu Barisan Nasional dah bina negara ni. Putra? Mungkin saya nak selitkan sikit supaya anak muda di luar tahu. Kalau kita lihat
tentang key point Abang Fauzi tadi. Nak cuba tukar. Ini perlu kita ingat. Sejarah dah membuktikan ketika orang muda pilih untuk tukar Barisan Nasional ketika itu, dia tolak Barisan Nasional, akhirnya apa berlaku? Sebagai contoh Abang Fauzi, hari ni kalau saya nak pergi ke klinik, saya kena bayar RM150. Dulu ketika pemerintahan Barisan Nasional yang di bawah Perdana Menterinya Datuk Najib, dia punya dasar yang sangat menyeluruh, tuan-tuan. Yang mana kalau saya nak pergi klinik dulu Abang Fauzi, RM1. Mana nak dapat? Itu pun kalau tak bawa, tak ada dia halaunya kita. Betul? Tak bawa RM1, adakah pacik balik RM1 tak ada? Tak ada. Masuk juga. So itu antara orang muda kena tahu. Sebelum adanya Speedmart, kalau anda tengok, kerajaan daripada Barisan Nasional dah buat dah. Kedai Satu Malaysia. Ini antara perkara yang perlu orang muda tahu. Kalau kita tukar, tuan-tuan, kita yang akan binasa. Betul, Putra. Sebab seperti mana yang Abang cakap tadi, Putra, menukar parti ataupun menukar kerajaan ini tidak semudah tukar baju. Jadi kalau salah tukar, akhirnya buruknya, padahnya akan datang kepada kita. Baik tuan-tuan, mungkin orang muda nak tahu yang mana pilihan raya negeri. Kita sekarang ni berada di kawasan Parlimen Tebrau. Parlimen Tebrau ni kita ada dua adun. Yang pertama kita ada Adun Tiram, yang kedua kita ada Dun Puteri Wangsa. Jadi Abang Fauzi, kita tahu Barisan Nasional mengetengahkan di Dun Tiram iaitu Datuk Halim yang merupakan Datuk Ketua Bahagian UMNO Tebrau, dan juga dia diletakkan untuk bertanding di Adun Tiram. Dan juga di Puteri Wangsa juga calon daripada MCA iaitu Teo Chia Ling yang merupakan ahli majlis di kawasan Siti Indah. Saya sangat kenal Abang Fauzi dengan Teo Chia Ling ni. Kenapa? Sebab saya tinggal di Siti Indah. Antara program-program yang telah dijalankan oleh kelab Beliau Saja Baru juga disupport oleh Teo Chia Ling ini. Apa pandangan Abang Fauzi terhadap dua calon ini? Saya mengenali dua-dua calon ini sangat rapat. Sangat rapat. Yang pertama, calon Barisan Nasional N40 Tiram, Datuk Haji Abdul Halim bin Sulaiman. Dia merupakan ayah politik bagi saya. Ayah politik. Dia yang menarik tangan saya dalam arena politik ini. Itu satu part. Kalau nasihat saya kenapa kena memilih Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim Sulaiman ini sebagai wakil rakyat di Dun Tiram, banyak faktor. Untuk makluman Putra, Datuk Halim ini merupakan seorang yang sangat berpengalaman dalam mentadbir. Bukan saja mentadbir Tebrau, dia juga ada pengalaman mentadbir negeri. Dia merupakan Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri. Dan beliau juga merupakan pernah menjadi adun di Puteri Wangsa selama 2 term. Jadi tuan-tuan, jadi sahabat-sahabat orang muda kat luar sana, terutamanya pengundi, percayalah Datuk Haji Abdul Halim Sulaiman ini mempunyai pengalaman yang luas dalam mentadbir Dun. Dan beliau juga adalah anak jati kelahiran Tiram. Jadi selok belok Tiram ni dah ada kat tangan dia. Putra, abang nak nasihatkan sikit kepada kawan-kawan. Tiram ini, abang nak bagi tahu, bukan nasihat, nak bagi tahu, Tiram ni mempunyai 100,000 lebih pengundi. Kalau 100,000 lebih pengundi, 120,000 lebih pengundi, dia memerlukan satu orang pemimpin yang sangat berpengalaman untuk mentadbir negeri, mentadbir Dun Tiram ini. Dia tidak boleh meletakkan pemimpin-pemimpin yang biasa-biasa. Pemimpin yang mentadbir Tiram ini perlu pemimpin yang luar biasa kepimpinannya. Buat Dun yang sangat besar. 124,000 pengundi di Putra. Antara adun yang paling ramai pengundi. Antara adun yang paling ramai pengundi. Jadi mana mungkin pemimpin yang biasa-biasa boleh mentadbir Dun Tiram ini? Jadi sebab itu saya rasa parti meletakkan Datuk Halim untuk memastikan Dun Tiram ini ditadbir urus dengan baik. Pembangunan yang perlu ada di Dun Tiram ini perlu diwujudkan. Kalau kita tengok Dun Tiram ni Putra, tak ada kolej ke universiti ke, tak ada lagi. Mungkin kat situ
Yang Berhormat Datuk Halim boleh perjuangkan. Jadi untuk memperjuangkan satu benda yang besar, tidak boleh pemimpin yang biasa-biasa. Dia memerlukan pemimpin yang luar biasa. Jadi saya sangat-sangat bersetuju untuk Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim Sulaiman ini mentadbir Don Tiram. Atas dasar pengalaman, insya-Allah Tiram akan maju dengan infra yang banyak, dengan infra yang baik seperti di kawasan-kawasan lain. Itu pertama, Datuk Haji Abdul Halim Sulaiman. Yang kedua, Don wakil kita di N41 Puteri Wangsa, Cik Teo Chia Ling. Cik Teo Chia Ling ni sahabat saya di MBJB. Untuk makluman putra, Cik Teo Chia Ling ni merupakan ahli majlis bersama-sama dengan saya dan merupakan orang yang memperjuangkan aduan tertinggi. Aduan yang tertinggi? Aduan yang tertinggi di dalam MBJB. MBJB ni ada 24 orang ahli majlis putra. Okey. Ahli majlis yang menyampaikan suara masyarakat yang tertinggi adalah Cik Teo Chia Ling. Kalau bab aduan, ahli majlis lain tak boleh kalahkan Cik Teo Chia Ling. Sebab apa? Dia merupakan ahli majlis yang sangat pantas menyampaikan aduan-aduan awam kepada pihak MBJB untuk diambil tindakan. Sebab tu bila nama Cik Teo Chia Ling ni naik, dalam hati saya tak salah orang. Kita tidak salah memilih Cik Teo Chia Ling ni kerana performance dia di MBJB dan menunjukkan dia ni seorang pemimpin yang boleh diketengahkan dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Tuan-tuan, walaupun dia seorang perempuan, tetapi dia punya cara kerja, dia punya memperjuangkan nasib orang dalam masyarakat, terutamanya di Don Puteri Wangsa ini, memang tidak boleh dinafikan. Berbalik kepada poin kita tadi, track record yang baik telah terbukti. Ini sebab saya cakap tadi, pemimpin hari ini tidak boleh berfantasi. Sebab tu saya suka sebut yang realiti. Apa yang berlaku? Teo Chia Ling ni sahabat saya. Dah terbukti dah. Dia merupakan ketua pemuda MCA Tebrau. Jadi kami agak rapat dalam mengurus takbir politik, terutamanya di kalangan orang muda, dan saya memang melihat Cik Chia Ling ni memang orang yang wajar mentadbir Don Puteri Wangsa ini selepas pilihan raya negeri nanti. Jadi kedua-dua calon yang kita Barisan Nasional ketengahkan ini bukan calon yang biasa-biasa. Ini adalah calon yang luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa kerjanya dan mempunyai track record yang baik. Jadi itu respon daripada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Tebrau. Jadi saya nak mencelah sedikitlah Abang Fauzi tentang calon kita di N41. Sebab apa N41 ni, Teo Chia Ling ni dekat dengan saya. Sebab apa? Dia menjaga zon saya. Dia ahli majlis yang menjaga di zon saya. Kalau kita tengok tuan-tuan rakan-rakan, yang mana kita ada 5 penjuru untuk bertanding di Don Puteri Wangsa, ada 5 penjuru. Jadi kalau kita tengok yang pertama tu, kita tengok dia orang luar. Iaitu Pakatan Harapan, Dr. Mazli Malik. Sedangkan Dr. Mazli Malik di Simpang Renggam pun ditolak oleh pengundi-pengundinya. Dia kalah Dia kalah dengan Datuk Asni masa bertanding pada PRU yang lalu. Jadi kalau kita tengok calon yang lain pun, baru pilihan raya baru nak muncul. Teo Chia Ling ni memang dah berkhidmat di dalam kawasan Setia Indah khususnya. Jadi kita dah tahu dah kerjanya seperti yang diketengahkan. Abang Fauzi yang mana dia antara ahli majlis yang paling tinggi aduannya. Dia dapat aduan daripada rakyat, dia bawa ke ahli majlis yang aduan paling banyak. Ini menunjukkan dia bekerja, tuan-tuan. Ini menunjukkan dia bekerja. Yang mana Datuk Halim ni bertanding di Don Tiram N40. Jadi mungkin ramai juga rakan-rakan kita yang tertanya-tanya. Abang Fauzi, betul ke kita nak pilih Datuk Halim ni? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok Datuk Halim ni dengan track record yang ada, adakah dia boleh ikut dengan zaman orang muda? Boleh tak Abang Fauzi berikan sedikit pencerahan? Sebab kalau kita tengok orang muda ni dia nak yang muda. Tapi Datuk Halim ni, kalau saya secara peribadi saya tengok Datuk Halim ni dia boleh duduk dengan orang muda. Mungkin Abang Fauzi yang dikatakan sebagai ayahnya lebih mengenali Datuk Halim, apa respon Abang Datuk Halim ni kalau kita mengukur umur, ia memang dah agak berumur. Tetapi semangat dan pergaulannya sebenarnya jiwanya muda. Kalau kita tengok apa yang Datuk Halim pegang ini, dia merupakan Presiden
takraw negeri Betul. Johor. Kan kalau bab sukan memang kaki, memang dia ke depan. Minatnya motor. Macam orang muda, Macam orang muda. memang minatnya motor. Jadi dengan pergaulan dengan orang-orang muda dia akrab. Jadi itu saya cakap, kalau kita lihat Datuk Halim, kalau ukur umur memang berumur. Tetapi kalau ukur pada Gerak kerja. gerak kerjanya, dia sangat laju. Dia sangat laju. Sebab hari ini saya ketua pemuda 2 term. Term kedua ni saya di bawah pentadbiran Datuk Halim Sulaiman. Ibarat macam apa Putra? Ibarat tidur tak lena lah hari-hari. Kan? Apa nak kena buat, Datuk Halim akan call. Zee, ni bantuan dah hantar. Orang muda punya program macam mana? Saya dalam 1 term ni tidur tak lena. Tidur tak lena sebab apa? Kuat kerjanya yang berhormat Datuk Halim ni, kuat kerjanya menyebabkan kita di bawah pentadbiran beliau memang sentiasa berada dalam keadaan sedia untuk berkhidmat dengan rakyat. Jadi sebab tu abang cakap tadi, walaupun Datuk Halim ni dah berumur, tetapi semangat untuk rakyat tu tinggi. Dan itu terbukti dalam pengurusan takraw, dan takraw yang ditunjukkan menang. Sukan ni kalau kita tengok takraw ni orang muda bang. Ya. Jadi dah terbukti sukan takraw yang dipimpin oleh Datuk Halim berjaya menang. Betul. Putra tengok dulu. Sukan takraw ni sukan yang dilihat macam sukan kampung. Sukan yang biasa-biasa. Tapi hari ini di bawah pentadbiran yang berhormat Datuk Haji Abdul Halim Sulaiman yang duduk dalam pengurusan takraw, dah membawa sukan takraw ini ke satu platform sukan yang tinggi, yang berprestij. Ini menunjukkan yang Datuk Halim ni sangat committed dalam satu-satu pengurusan yang akhirnya boleh membawa kejayaan. Saya yakin dan percaya kalau Datuk Halim dipilih sebagai Adun Tiram, nascaya Don Tiram ini akan dibawa juga ke mercu yang lebih cemerlang pada masa depan. InsyaAllah. Jadi kita sama-sama kepada orang muda untuk nilai kembali apa yang diucapkan oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Tebrau, iaitu Abang Fauzi. Kita nilai sama-sama supaya 5 tahun ke depan kita tidak tersalah undi. Kalau tersalah undi Abang Fauzi, memang kita dah mempunyai sejarah. Bagaimana dengan minyak naiknya, dengan kos sara hidup yang makin tinggi, tak dapat kerajaan jaga kebajikan tersebut. Jadi ini perlu kita nilai. Jadi Abang Fauzi, dengan janji tinggal janji. Ya, janji tinggal janji. Dan sekarang ni dia buat janji baru lagi. Ya. Jadi perlu kita sama-sama teliti dan nilai supaya Abang Fauzi, orang muda untuk 5 tahun ke depan lebih terjamin. Ingat, orang muda, kita tidak boleh berfantasi. Kita kena berpijak di bumi yang nyata. Kita kena hidup dalam keadaan realiti. Kita jangan termakan dengan janji-janji fantasi orang yang belum ada track record yang baik. Ni ikhlas daripada saya. Ikhlas daripada saya. Anggaplah saya ni macam abang menasihatkan adik, yang mana abang tidak akan menasihatkan adik benda yang Perkara yang salah. Satu pesan saya, ingatan saya sekali lagi, kita kena berpijak di bumi yang nyata, hidup dalam keadaan realiti, bukan fantasi. Sebelum kita akhiri ruang bicara anak muda, apakah nasihat yang orang kata nasihat yang sangat-sangat berguna untuk pengundi di kawasan Don Tiram dan juga pengundi di kawasan Don Puteri Nasihat saya, pilihlah calon yang terbaik, yang mempunyai track record yang baik, yang boleh memajukan kawasan kita, iaitu di Don Tiram dan di Don Puteri Wangsa. Okey, orang politik ini kadang-kadang suka berjanji. Tapi untuk menepati janji jarang-jarang dipenuhi. Jadi, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat di luar sana dah tahu siapa pemimpin yang bagaimana harus dipilih di negeri Johor ini. Jadi, pilihlah pemimpin yang boleh berkhidmat dengan baik dan dah ada track record perkhidmatan yang baik di dalam kawasan kita. Jadi, nasihat saya, pilihlah Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional, seperti mana yang saya katakan tadi, dia pemimpin Barisan Nasional ini dah bina negara ini, bukan baru, bukan sehari dua.
dia dah ada track record yang panjang dalam membina negara Malaysia ini. Itu saja Putra. Dan satu ingatan saya, keluar mengundi. Itu paling penting. Itu paling penting. Mesti kena keluar mengundi. Kerana apa? Satu undi sangat berharga untuk masa depan orang muda.